Korang pernah terfikir tak adakah wujud agama lain yang hampir sama dengan Islam? Bukan sekadar percaya Tuhan, tapi ada konsep wahyu, kitab, hukum. Malah ada yang berasal dari akar yang sama. Tapi persoalannya, sejauh mana mirip itu sebenarnya? Dan kenapa dalam Islam hanya satu dianggap sempurna? Hari ini kita akan lihat 5 agama yang paling hampir dengan Islam dari segi konsep tauhid, ibadah dan sejarah. Dan nombor 1 mungkin akan buat anda terdiam. Nombor 5. Samaritanism. Di tempat nombor 5, agama yang sangat tua, malah lebih tua daripada Kristian, Samaritanism. Agama ini berasal dari keturunan Bani Israel dan mereka hanya menerima satu Nabi utama, iaitu Nabi Musa. Dalam Islam, Nabi Musa juga merupakan antara Nabi terbesar yang membawa kitab Taurat, dan di sinilah persamaan pertama. Mereka percaya kepada satu Tuhan, mereka ada kitab suci, Taurat versi mereka. Mereka ikut hukum agama yang ketat, termasuk larangan makanan dan amalan ibadah. Menurut Ensiklopedia Britannica, Samaritan adalah komuniti kecil yang masih mengamalkan versi awal agama Israel kuno hingga hari ini. Tetapi perbezaannya sangat jelas. Mereka tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan tempat suci mereka bukan Mekah tetapi Gunung Gerizim. Jadi walaupun asas tauhid itu sama, arah dan kesinambungan wahyu sudah berbeza. Nombor 4. Sikhism. Di tempat keempat, agama yang sering disalahfaham sebagai agama berbilang Tuhan, Sikhism. Sebenarnya, Sikh percaya kepada satu Tuhan yang mereka panggil Wahai Guru. Tiada patung, tiada penyembahan berhala dan tekankan keadilan, kerja keras dan sedekah. Konsep ini sangat hampir dengan Islam. Kita juga ditekankan tentang tauhid, zakat dan kehidupan yang adil. Menurut Sikh Coalition dan BBC Religion, Sikhism diasaskan oleh Guru Nanak pada abad ke-15 dengan penekanan kepada monetism dan kesamarataan manusia. Malah dalam Sikhism, semua orang makan bersama tanpa mengira status, iaitu mirip konsep keadilan sosial dalam Islam, tetapi tiada konsep Nabi seperti dalam Islam, tiada syariat seperti solat 5 waktu atau puasa Ramadan. Jadi walaupun falsafahnya hampir, sistem ibadahnya sangat berbeza. Nombor 3. Bahai. Di tempat ketiga, agama yang paling kontroversi dalam senarai ini, Bahai. Kenapa kontroversi? Sebab mereka mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi, tetapi mereka percaya wahyu tidak berhenti di situ. Mereka percaya ada Nabi selepas Nabi Muhammad, termasuk Bahaullah sebagai pembawa wahyu terbaru. Dalam Islam, ini adalah perbezaan paling besar kerana dalam Islam Sunni, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Khatam An-Nabiyyin. Namun dari segi asas, mereka percaya satu Tuhan. Mereka percaya semua agama datang dari sumber yang sama dan tekankan keamanan, perpaduan dan keadilan global. Menurut laman rasmi Bahai International Community, ajaran mereka menekankan kesatuan manusia dan kesinambungan wahyu. Tetapi di sinilah garis pemisah yang jelas. Dalam Islam, wahyu telah sempurna dan dalam Bahai, wahyu masih berterusan. Nombor 2. Druze. Di tempat kedua, agama yang berasal terus dari cabang Islam, Druze. Agama ini muncul sekitar abad ke-11 daripada cabang Ismaili dalam Islam. Mereka percaya kepada satu Tuhan menggunakan banyak elemen falsafah Islam dan komuniti mereka majoritinya di Lebanon dan Syria. Menurut Ensiklopedia Britannica, Druze berkembang dari Ismaili Syiah Islam tetapi kemudian membentuk identiti sendiri. Namun, mereka tidak mengamalkan rukun Islam seperti solat dan puasa. Ajaran mereka bersifat rahsia hanya untuk golongan tertentu dan ada elemen falsafah yang jauh berbeza daripada Islam Sunni. Jadi dari segi sejarah mereka paling dekat, tetapi dari segi amalan sudah jauh berubah. Nombor 1. Yarsan. Dari tempat pertama, agama yang mungkin paling ramai tak pernah dengar, Yarsan atau Al-Ihad. Agama ini wujud di Iran dan Iraq dan mempunyai banyak unsur yang menyerupai tasawuf dalam Islam, iaitu percaya satu Tuhan, tekankan hubungan spiritual dengan Tuhan, ada elemen zikir dan amalan rohani. Tapi mereka percaya kepada reinkarnasi, iaitu kelahiran semula, dan ini bercanggah sepenuhnya dengan ajaran Islam. Menurut kajian dalam Iranian Studies Journal, Yarsan menggabungkan unsur Islam, mistik dan kepercayaan lama. Jadi walaupun ada elemen yang rasa Islamik, akidahnya sangat berbeza. Jadi apa sebenarnya yang kita boleh belajar? Ya, ada agama yang nampak hampir dengan Islam. Ada yang percaya satu Tuhan, ada yang ada kitab, ada yang ada hukum. Tetapi dalam Islam Sunni, tauhid bukan sekadar percaya Tuhan itu satu, tetapi juga cara kita menyembah dan siapa yang kita ikut. Dan yang paling penting, wahyu itu telah lengkap dan tidak berubah. Itulah yang membezakan Islam daripada agama-agama lain. Jadi persoalannya, adakah mirip itu cukup untuk dianggap sama? Atau di situlah sebenarnya perbezaan paling besar? Apa pendapat anda?